Nak tanya sikit, bila ramai yang PN letak jawatan ni, so kita macam mana? Masih lagi dengan PN ke? Kita dah buat keputusan akan ambil alih PN. Lepas akan ambil alih pimpinan PN, kita akan bincang dalam mesyuarat. Mesyuarat PN, masih ada anggota dia. Bukan semua letak jabatan. Dan kita bincang dalam PAS juga kita akan bincang. Ya. Bila tu kita akan bincang, Cik? Secepat mungkin lah. Secepat mungkin. Mungkin minggu depan. Jadi kita dah ada ke calon untuk mengikuti PN tu? Itu kita akan bincang. Daripada Persatu ke PAS depan Cik? Daripada PAS insyaAllah. Antaranya Cik? Ya, insyaAllah. Kan ayah Cik sendiri? Ya. Oh, saya. Kan diumum lah, tak apalah. Maksudnya ayah Cik sedia nak ambil alih tampuk PN? Memang saya ni, orang kata, dalam keadaan keuzuran lah. Kita bincang lah dalam parti. Dan ada orang banyak. Dalam PAS banyak. Ramai lagi. Ya. Kalangan ahli politik ada, kalangan teknokrat ada. Hubungan PAS dengan Persatu sekarang macam mana? Hubungan PAS Hubungan masih baik, peringkat masih baik. Dengan Persatu, dengan UMNO pun baik. Ada kita nak kembali pada MN tak? Ya, insyaAllah. Kita nak satukan orang Melayu, orang Islam dan nak satukan orang bukan Islam yang tu ekstrim. Itu agenda kita. Jadi ada kita cadang nak ambil tindakan kepada 3 wakil rakyat. Itu dah diambil tindakan. Dah dipecah daripada parti dan daripada wakil rakyat pun. Mengikut perlembagaan negeri-negeri bahawa bila lucuk daripada jawatan keadilan parti, speaker boleh gugurkan dia daripada ahli jawatan. Cik, maksudnya mesyuarat tadi bersama dengan Persatu tak? Ya? Mesyuarat PN tu bersama dengan Persatu? InsyaAllah bersama dengan Persatu yang masih ada. Ya. Macam hak letak jawatan tak ada lah? Itu atas dia nak datang. dalam masa terdekat ke mesyuarat tu? Masa terdekat. Okey, baik. Okey, terima kasih.